Dulu, aku yang paling laju di trek ini. Tapi, satu pilihan ubah semuanya. Okey, dengar sini semua. Kalau kamu sentuh rokok atau vape, kamu bukan saja rosakkan paru-paru, kamu rosakkan masa depan kamu sebagai atlet. Ingat, paru-paru, jantung adalah mesin atlet. Faham semua? Nafas itu nyawa. Sekali kamu rosakkan, kamu kalah sebelum mula. Dan cikgu nak kamu ingat, bukan kamu saja, malah murid yang dekat luar. Okey? Jauhi rokok dan vape. Jangan biar satu pilihan kecil awak hancurkan masa depan awak yang cerah. Faham semua? Faham? Jom try vape ni. Cikgu cakap jangan. Alah, kan jadi hati pun. Aku ingat tak jadi apa. Rupanya aku sendiri yang berubah. Cikgu Abot pernah berkata, kamu kalah sebelum mula. Kalaulah. Jom try vape ni. Tak nak. Aku nak jadi atlet. Aku pilih sihat. Saya nak kena training, jom balik. Okay, let's go. Kita tak boleh undur masa. Tapi kita boleh pilih jalan yang membentuk masa depan kita. Jauhi rokok dan vape. Tanpa rokok, tanpa vape. Senyum sihat, kita hebat.